Cari Yoyo sebelum ke destinasi. Okay, hai. Bersama kami. Bersama kami. Dapat juga. Kami dapat Yoyo. Yang tahan tak makan. Dapat juga. Sebab kan nak teman kena beli juga. Okay, so kita hari ni Vietnam. Dari jalan undok. Betul ni. Mana? Yoyo. Baik juga. Jom kita makan. Aku kena belakang tau. Mana tu? Nampak lagu lah, movie ni. Oh! Tu ada Nur dia lah. Okay, jom kita rasa kita punya... Setelah sekian lama tak makan. Betul. Jatuh angin tu. Tu lah lama sangat tak makan. Weh, apa tumpah ni? Ni coklat tu. Allah. Luar nak lagi. Jatuh kat tudung aku. Malu ni coklat. Banyak sikit ada yang ada kau ada yang rosak. Yang si tisu. Banyaklah aku ni. Lagu rancak ke? Lagu apa yang rancak? Lagu yang macam itu aku buka. Lagu ni weh. Apa tu orang buat glamour tu lah. Yang baik dekat TikTok. Dia aku tutup yang apa? Macam mana nak ni? Macam tadi ni apa benda? Nampaknya dia nak start kan? Ni. Aku semua lagu Rusia ya. Ada banyak lagu kat TikTok. Lagu ni viral TikTok aku. Harap bunuh dukuk. Buk tu. Sedap. Dek, makan lah. Campur. Nak masuk ni. Yang ada kram. Oh. Macam. Oh. Ya aku risau dah ni. Balik. Sejak lah punya. Tak juga. Lihat orang dah. Punya black tea. Kata aku nak ngomong kan?
Aku nak laki tu. Tomboy. Apa iklan Yau-Yau. Belilah selagi mampu. Belilah selagi mampu. Tisu. Kau nak saya tu. Sedap ke dah. Bahaya Yau-Yau ni. Sedap ke dah. Tak tahu kalau orang kami ni makan pun. Korang punya lama tak makan lupa rasa ramanya. Lupa habis. Sorry. Memang tak boleh diam kalau sedap. Eko Pak. Bagus. Okay, good. Kanan pula. Dia dengar pula orang cakap tu. Kanan. Oh. Wow, cantiknya dia. Wish, berpusing. Dia tengok tau. Dia tengok dah tau. Oh, rasa bengkak dah dah. Hei, kau tengok ni, orang tengok muka ni. Ada. Cepat. Yang ni orang Sepino kot. Betul. Kot lah. Dia tak duduk macam dia ni. Cik tak duduk macam dia ni. Dia duduk buat tengok. Duduk buat tengok. Buat vlog. Apa yang bunyi tu? Tak, jalan. Makan apa tu? Sedapnya. Oh, dia sampai sini je kau dia punya. Besar monyet tu. Mira takut. Sini je kau dia punya apa? Oh, ya kot. Yang ni aku tak sampai sampai dekat ni. Oh, hampir sampai Tuhan lah je tau. Tu di situ baru monyet. Banyaknya monyet. Takutlah. Aku ingat dia tak takut. Betul lah. Dia macam buat hai dia. Dia tak kata orang tak apa. Yang ni. Sekejap. Betul. Gemuk lah. Aku akan alak. Dia tak elok. Ha? Jom. Hari ni kita jumpa atau buat sini. Kan. Okey lah, aku tak hati dah berlawak ni. Cik tengok. Jaga aku itu takut lepas. Okey, jap. Hidung aku dah tak boleh ni. Peluh ni. Okey.
Sampai situ je. Aku tak duduk tu. Aku nak pergi tangkap gambar kat tasik tadi tu. Ada yang ada tu. Teruknya dia duduk. Блонды и брюнетки, мне не важно, нашла в стайл бабки и иномарки. Hari ni kita dengar lagu dangdut. Aku pula yang ni. Ini dia apa? Nak kat situ ke? Ika? Mana? Dia auto dah tu. Best gila. Membetul-betul dandut weh. Ni kalau karaoke sedap eh. Karaoke lah buat karaoke. Jadi balik kita karaoke. Betul. Ya, antara kat sebelah ni ada kalipat besar tu. Tu kan tak? Kalipat lepas masjid Sebang Raya. Ada kalipat besar, dalam dia ada bukannya ada kuis kentang macam biasa tu. Dia ada macam cheese macam tu. Sedap. Ada macam burger, minuman special. Sedapnya weh. Kuota teng sedap. Nasi ayam muslim. Seliak lah tengok minum. Kuota teng boleh ke pakai ni? Sebab yang ni tak ada parking. Tak ada parking mana? Tak tahu, tak ada semai. Ni tujuh semua apa buka ni? Kenapa tak ada orang ni? Tapi tak ada open. Boleh ke weh sini? Kata aku ni mana? Sekejap je kan? Macam nak jatuh. Tak boleh. Lagi aku takut macam ni ya kita lagi. Oi, kuat lah.
September aku balik tu. Alah. Oh yang tadi tu. Ya. Kamu kemana ya? Lagu tu lah. Saya aku dengar. Cik aku dengar. Oh, belum lagi. Dia batal ni. Soalnya 31. Dia soalnya dia punya. Lawa sempat kat ni. Aku macam nak butang mana aku tak butang tu. Tahu lagi ni. Lagu ni kita dah. Lagu lama ni. Tapi rambut panjang. Laki ke? Laki ke? Handsome. Serius handsome. Kalau rambut dia pendek, aku rasa memang seekor lah dah. Kalau siapa dia pun seekor. Semua sedap. Tapi kawan aku cakap lah, orang Sabah ni boyo. Boyo? Tak tahu. Aku tak Dah buah banyak boyo. banyak boyo. Tapi tu lah, orang Sabah ni handsome lah. Tipu lah weh. Mereka memang seekor lah. Kalau budak kalau aku kecil. Lagi Sabah naik usia. Lagi Sabah yang elok-elok.
Amat ada kat baju kat. Pakai baju link.